pergi ke tempat seperti biasa. Kita tak tahu air pasang ke surut ke, tak kisahlah pasang ke surut ke. Malam memang jarang orang lalu lah jalan ni. Targetnya saya nak jumpa Abang Lan kan. Jadi kalau air pasang, Abang Lan memang akan mancing lah. Dia akan mancing. Masa tu lah nak jumpa dia kan. Kita nak tengok hasil yang dia dapat. Kita tak tahu lagi ni dia dapat ke tidak kan. Tapi kita pergi je lah. Kita tengok dia. Biasanya kalau air pasang mesti ada Abang Lan. Sahabat tengok laluan ke sini. Hari ni saya nak buat konten tak semestinya buaya kan. Jadi kita tengoklah apa yang kita boleh buat, apa yang kita boleh kongsi. Kalau air pasang macam mana, kalau air surut kita biasa saya tunjuk pada sahabat-sahabat lah suasana ni ketika air surut. Jadi hari ni saya nak buat video santai lah malam-malam macam ni. Kita nak tengok suasana pada waktu malam. Sekarang ni musim hujan. Musim hujan kena pula daripada bulan November. Kebiasaannya adalah musim buaya membiak. Dan sekarang ni mungkin ada yang dah menetas. Dan kita cuba tengok. Biasanya kalau air pasang mesti ada anak dia dekat tepi-tepi kan. Kita akan nampak anak dia. Okey sahabat, hari ni kita datang malam. Jam sekarang ni pukul 20.59. Nak masuk 21.00. 1 minit lagi nak pukul 9. Abang ni pun dapat 2 ekor lah udang. Hari ni kita datang air pasang besar. Dan saya pun dah suluh juga tadi. Dan kita tak nampak mata dia. Kebiasaannya kalau air pasang besar macam ni, dia akan masuk dekat dalam tu lah. Dia akan masuk dekat dalam sana. Sini ada laluan dia, ada 2 lorong saya tengok. Satu ni yang besar tu, abang ni cakap di sebelah sini. Dia simpang ni simpang T. Ulu ni ada berbentuk T lah. So yang besar tu di sebelah sana. Baru-baru ni abang ni cakap ada tokeh pemburu buaya datang. Dapatlah seekor. Sudah sedang besar dalam 50 kilo. Apa bang? 50 kilo lah. Abang ni cakap 50 kilo. Dapat lah. So dekat sungai ni memang ada. Inilah tokeh-tokeh yang tangkap buaya. Air pasang besar. Tak nampak sahabat Saya tak buka torchlight. Buka kita punya torchlight. Nampak pasang besar. Kalau surut kita boleh nampak dia kat sini. Dia makan dekat sini kan. Mata pun tak nampak sahabat. Biasa kalau air bukan pasang besar kita akan nampak mata dia. Kita akan nampak. Tapi kalau pasang besar macam ni, dia orang akan masuk dekat belah-belah dalam sana tu lah. Semak-semak ni, sini ada 2 lorong. Kau nampak 2 lorong tu, kalau air pasang besar dia akan masuk dalam tu lah. Bang ni dia selalu mancing dekat sini. Nah, dia selalu nampak yang besar lah. Tapi dia tengok perut macam sarat lah. Macam sarat dengan telur lah. Sekarang ni musim buaya membiak sebenarnya. Sampailah bulan April, March ataupun April, itu musim membiak buaya lah. Abang ni dia selalu nampak tapi dia tak rakam. Kadang dia bawa handphone, kadang dia tak bawa handphone. Itu langgar dia punya apa ni, joran itu. Putus dia punya mata itu. So kita tengok hasil abang ni. Kita tengok hasil abang ni. Abang ni dia memang cari udang. Kalau ada ikan makan dia bawa balik. Mbak balik nak bang? Mau ada ikan. Nampak tu. Boleh tahan. Sekejap kita bawa keluar. Sepit. Dia sepit. Nampak tu. Boleh tahan lah. Ya apik. Ada 2 ekor besar bang. Masih simpan lagi. Belum makan lagi. Stok. Ni dia cari stok lagi ni. Dia macam tarik. Aduh lepas. Apik. Ada satu kali dapat besar. Yang tu. Apa ya? Udang. Hah? Udang. Besar udang. Ada simpan gambar. Ada gambar? Ada. Wih, panjang lengan tu sahabat. Kita tengok gambar yang dekat abang ni. Saya tak pernah tengok lagi panjang lengan ni. Abang ni memang ni lah, dia selalu dekat sini.
Kadang-kadang kami duduk berbual ada dekat sini sambil-sambil tunggu. Tapi pasal air pasang besar, payah lah. Mata pun tak nampak langsung. Dapat hari itu 2 api. Oh, 2 apik lah. Satu sangkut dekat sepit sini je. Sangkut sepit. Yang ni usah. Oh, tak menipu sahabat. Tengok ni. Nah, takut orang kata bohong. Nah, nampak? Nah, tengok lengan abang ni. Tengok lengan abang ni. Nah, sini, ke sini. Tengok ni. Nah. Dia bukan kira daripada kepala ni, dia kira daripada sepit dia sampai ekor dia. Oh, memang besar. Sampai siku. Besar betul. Mudah-mudahan lah rezeki kan. Ya. Saya harap abang dapat malam ni lah. Tadi dah tarik tadi tu, tapi dia terlepas. Sayang. Okay. Slow bang. Slow. Nak tengok dia. Takut ikan juga ya kacau. Oh. Ikan baung tu lepas hujan memang dia ada keluar. Oh, risau ikan baung kacau. Tapi abang kalau dapat ikan baung dia bawa balik. Ya abang kan? Kalau kecil ya. Kalau kecil lepas lah. Oh, tak ada. Baung kacau. Oh, besar udang tadi tu. Kita panggil apik tu. Dia mancing ni dia tak boleh meraban sangat. So kena senyap-senyap. Oh, jangan dia excited sangat. Tak boleh excited sangat. Relax, santai macam tu lah. Suluh juga lah. Kalau torchlight abang ni bagus. Macam torchlight ni dia tak boleh zoom. Dia mati. Dia ada dua. Satu yang zoom, satu yang stay macam ni. Dia membuka lah. Betul lah abang cakap ni. Memang ada anak dia seekor. Tapi dia di dalam semak tu. Cuba kita zoom. Ada anak dia. Kecil. Ada dia panjang ni. Panjang ni sampai sini. Anak lagi. Tu nampak tu yang bersinar tu. Sekejap. Oh. Cuba zoom sahabat. Dalam kamera payah nampak. Yang ni kecil, memang kecil betul. Baru menetas mungkin dalam seminggu mungkin. Umur dia. Ada dekat bawah tu. Dekat semak nampak. Tok jangan kena. Tok baru kena. Oh, ini baru kena. Okey, tu tadi. Sahabat nampak mata dia kan. Sekejap, kita rakam dulu mata dia. Ada ni. Kan ke? Ni anak dia. Abang ni dapat. Ikan apa ni? Ikan lundu. Oh, ikan lundu. Oh, besar. Oh, memang nice. Hati-hati dengan ketik Besar guys, besar. Kita yang kota. Okey guys. Simpan. Oh, saya nampak ada 2 mata ni kat sini. Ada 2 ekor. Satu yang ni, satu lagi sebelah sini. Kita langsung tak nampak kelibat mata sahabat. Muka saya pun sahabat tak nampak. Dah. Dapat. Nice. Kita satu penyakit je lah. Boleh lah. Boleh. Saya Maggi. Pakai masak Maggi.
Okay, brother kita dapat ikan lunduk. Bawa balik. Kita makain dari rumah. Ngecat ya? Cat. Cat? Jauh, ada tadi. Dengar kan? As. Help me. Ikan tuh, dawan dia kuka. Tahu nggak? Hah? Tengah rumah, tengah bentuk. Kita aja. Kau kuning. Lu ada. Simpak gelap. Kau kuning. Mengacat ya. Kuning enggak putih. Apa? Gimana lo? Yo. Hah? Ini tuh gimana? Lengannya lo kah? Lagi 4 kilo kah? Ganti. Abang kita dah buka payung lah. Bulan kita dah buka payung lah. Pahang. Hujan sekarang ni. Mal. Kan lo. Okay sahabat, saya rasa video kita setakat ni. Dia kalau saya tak bawa saya punya family kan, dia orang tunggu lama dalam kereta. Kalau tak saya nak teman lagi Abang Lan dengan kawan dia mancing. Seronok juga kan, menyembang dengan dia orang. Banyak cerita, tempat ni banyak cerita. Cerita daripada segi cerita mistik lah. So banyak cerita dekat kawasan ni. Lepas tu di belakang kita ni ada kubur dan ada cerita jugalah. Tapi saya tak nak cerita pasal benda ni mengaitkan. Okay, saya rasa setakat ni saja video kita untuk hari ni lah. Okay sahabat.